Hari ni aku nak tunjuk vlog aku mancing dekat Pulau Ru bersebelahan dengan Bukit Keluang. Ni mancing kita bawa 3 setup seorang, prepare semua barang-barang sementara tunggu bot sampai geng. Aku pergi dengan member aku pergi 4 orang sahaja kali ni. Kita menggunakan khidmat daripada Lambut lebih kurang RM30 satu kepala geng. Satu pulau geng. Aku tunjuk dekat korang tu. Pulau ni ramai orang geng, korang jangan risau. Pulau ni memang sentiasa ada orang. Kalau korang nak camping ke, sangat-sangat sesuai lah. Ni sekarang ni kita dah berada atas bot ni. Tu setup semua yang kita orang bawa. Kita jalan sekali. Yang abang belakang ni dia trip boating dia main krisi. Perjalanan kita ke pulau ni lebih kurang dalam 5 minit Tak jauh sangat kan, lebih kurang dalam 3 km lebih sahaja. Air pagi ni pun sangat-sangat tenang. Jom kita memancing. Ni aku nak payung strike ikan pertama aku geng. Ini aku rasa ikan yang beracun tak? Ikan kerapu ataupun ikan depu orang panggil. Kau boleh tengok lah. Oi. Kena lah. Tak bagi cat dah. Okey, kapus. Tak bagi cat dah depan geng. Tadi dia masuk apa? Celah batu tadi. Okey, lesen pertama kita. Allah. Depu. Depu. Ikan depu tak silap aku geng. Kalau salah korang komen lah. Sebab aku tengok pada betuk dia ni macam jela dah ni. Tak berani lah nak pegang. Cari nyakit tadi ni. Lepas pada ni aku pindah main dekat batu geng. Perjalanan lebih kurang dalam 5 minit lah jalan kaki. Air kat sini sangat-sangat jernih. Kau boleh tengok macam-macam dekat pulau geng. Ya. Sini batu dia banyak. Jadi kalau korang nak main pang bawah tu kena berhati-hati sikit lah. Kalau tak biasa memang akan cukai. Boleh. Dia nak lagu tu baru makan. Boleh lah. Ni bulu dah buruk geng. Nyuk-nyuk itu tak perlu payah-payah. Kali ni aku guna teknik lain pula geng. Aku guna teknik micro jigging. Yang ni jig daripada tachi 5 gram. Yang ni korang tengok aku ketuk-ketuk dapat ikan saiz sedap geng. Korang boleh tengok lah, korang layan. Kena dah. Ni baru ikan geng. Ini baru ikan. Pergi batu. Ini baru ikan geng. Jig 5 gram. Wow. Alam. Ni baru ikan. Ni baru ikan. Alhamdulillah. Jig 5 gram daripada tachi Tachi beta. Sodak geng, sodak tarikan dia geng. Kena di setup 4LB. Ngam-ngam soy. Ayolah kita cari rekod lagi. Tiga apa? Rasak cik lo depan ni. Bekak. Nampak cik ikan nakak ni tak? Tahu? Dia pakai ikan tu. Ha?
Kena laju ya mereka ya? Ha? Laju ah. Wah ni lo main pasal. Aku ketuk sikit-sikit asal. Kamu rasa nak drop tu. Asal celaju gitu kan tak? Kagak lah dia. First cast geng, first cast. Oh, sakut sikit ya. Banyak sakut. Ya, aku perlukan first cast sahaja je untuk mendapatkan seekor ikan je. Ijak kena berani ambil risiko. Kalau Jak tak berani ambil risiko, memang payahlah nak dapat ikan. Walaupun kecil, ikan. Selepas aku bahan member aku Jig aku tu terus cukai geng. Aduh, ini orang panggil karma Lepas tu aku tukar game. Aku tukar game kepada fast jigging. Yang ni aku guna daripada jig Iron Knot Outdoor Ni 7 gram. Jig yang jenis tiru sikit. Dia ada sekali dengan triple hook. Jadi aku main fast retrieve lah. Korang tengok ikan apa yang sudi sambut. Mana tadi mu ya? Oh, dah. Aku fokus ni minat ya. Aku bawa ya. Aku bawa. Dikit. Taleh. Dia ambil fast jig ya. Allah. Ayah. Oh, tak ada rezeki. Tengah sedap-sedap duduk kocok-kocok jig geng. Ada satu letupan geng. Tapi tak lekat. Wah. Besar ya. Nampak tu nampak. Penuh tu. Tambah. Tu nampak besar. Tu. Allah, tak kena je. Aku slow dah tu. Terima geng. Habis tali kau sini geng. So itulah kita fight geng. Rupanya ikan todok geng bersaiz mega Anggaran saya lebih kurang dalam 2 kilo lebih geng. Dia punya samaran memang gila. Korang boleh tengok dalam video tadi. Oh, gila geng. Fast jig ni geng. Gigi. Lepas tu aku ada strike seekor lagi geng. Yang ni anak talang ni. Aku lupa nak tekan rekod geng. Masa ni aku tengah review reel pancing tu aku tengah review. Tengok-tengok ada ikan yang sudi sambar geng. Saiz sedap layan lah. Boleh lah. Itu sajalah video aku untuk kali ni. Memancing dekat Pulau Ru. Kalau korang suka lagi dengan konten-konten yang menarik, korang boleh follow, like dan share video aku. Bye-bye. Assalamualaikum.